Okey, ini ialah iPhone 16e, iaitu telefon paling murah dalam siri iPhone 16 dan ialah telefon yang paling mampu milik untuk pasaran Malaysia ni. Dia menggantikan iPhone SE sebelum ni, dan untuk pasaran Malaysia dijual pada harga bermula RM2,999. Okey, jadi pastinya ada banyak fungsi yang dah ditarik ataupun strip down daripada iPhone 16 yang lain sebab dia nak jual iPhone 16e ni pada harga yang paling murah kan. Tapi ada juga benda yang baru, iaitu ada modem C1. Jadi adakah ini telefon yang berbaloi untuk harga macam tu? Okey, nama aku Azam dari TechNavDM dan jom tengok apa yang best pasal iPhone 16e. Okey, jadi aku nak mulakan dulu video ni dengan kebaikan pada iPhone 16e. Okey, walaupun ini adalah varian yang paling murah dalam lineup iPhone 16, dia masih ada lagi chipset berprestasi tinggi yang sama pada iPhone 16 biasa, iaitu chipset A18 Bionic. Alright, jadi korang boleh jangkakan prestasi yang sama pada iPhone 16 biasa untuk ada dekat iPhone 16e yang paling murah ni. Cuma mungkin ada perbezaan sikit pada segi grafik lah, sebab untuk dia punya GPU cores ataupun teras GPU dia, yang ni cuma ada 4 teras GPU, kurang 1 berbanding 5 teras GPU pada iPhone 16 biasa. So maksudnya kalau main game kat sini mungkin prestasi dia mungkin slow, tapi perbezaan ni tak rendah sangat pun, slow sikit je. Okay, tu daripada segi chipset lah. Kalau daripada segi design, dia punya pilihan warna dia tak banyak. Ada warna hitam dengan warna putih macam ni. Lepas tu design dia memang nampak macam agak boring lah, nampak macam iPhone SE yang biasa kan. Lepas tu dekat bahagian sisi kiri ni, dekat atas volume button, ada satu action button kat situ. Aku rasa ini benda yang orang memang akan selalu guna. Alright, tapi berlainan dengan variant iPhone 16 yang lain, dekat bahagian tepi ni tak ada butang camera control, which is aku rasa fine lah, sebab aku rasa camera control ni bukanlah sesuatu yang digunakan oleh ramai orang. Alright, lepas tu daripada segi software, telefon ni menerima sistem AI Apple Intelligence dan juga menjadikan ini iPhone yang paling murah yang dapat Apple Intelligence lah. So kalau korang memang betul-betul nak try guna Apple Intelligence ni tapi tak ada duit yang banyak untuk spend, ini adalah telefon yang sesuai untuk korang. Okay, tapi aku rasa Apple Intelligence tu buat masa ni masih belum ada tarikan yang menarik ataupun the mainstream appeal yang besar lagi. Cuma aku rasa kebaikan yang paling besar pada iPhone 16 ini adalah pada bateri dia. Jadi kalau korang suka saiz iPhone yang macam ni dengan saiz skrin berukuran 6.1 inci, iPhone 16e ada kapasiti bateri yang paling besar. Sebab iPhone 9.1 inci yang lain macam iPhone 16 biasa dan iPhone 15 biasa, bateri dia tak besar macam iPhone 16e. Sebab ini kapasiti dia adalah 4000 mAh yang iPhone 15 dan iPhone 15 standard tu iaitu sekadar 3500 mAh je. Dan juga dengan modem C1 yang Apple perkenalkan dalam iPhone 16 ini membuatkan penggunaan tenaga pada bateri telefon iPhone 16 ini lagi efisien berbanding iPhone lain yang guna modem Qualcomm. Jadi obviously benefit yang paling penting pada modem C1 ni adalah dia punya efisiensi lah. Tapi korang kena tahu yang modem C1 ni buat masa ni dia tak support Wi-Fi 7 dan juga dia tak ada sokongan untuk millimeter wave 5G. Jadi itu je ciri-ciri yang menarik untuk iPhone 16 ini. Sekarang aku nak cakap pasal benda yang tak best pasal telefon ni sebab ada banyak juga. So first kali, telefon ni dia tak ada ciri MagSafe, iaitu sesuatu ciri yang dah ada dekat setiap iPhone sejak iPhone 12 lagi. Right, jadi kalau korang tak tahu MagSafe tu apa, basically dia adalah magnet kat belakang iPhone ni, mana korang boleh gunakan untuk lekatkan sebarang aksesori lah, nak letak dekat mounting kereta ke ataupun nak letak power bank, wireless ke apa kan. Tapi at least benda tu korang boleh fix, korang boleh beli je casing yang ada magnet and then korang pasang dekat iPhone ni dan teruslah ada magnet lah. Dan at least dia masih lagi ada pengecasan wireless tapi sangat slow lah, iaitu 7.5 watt. Alright, sekarang aku nak cakap pasal skrin dia pula. Okay, jadi skrin dia ni aku rasa macam ketinggalan agak mungkin 2 ke 3 tahun ke belakang sebab dia punya notch ni agak besar macam iPhone yang lama. Lepas tu dia punya sepadan bezel kat tepi pun boleh kata agak tebal. And then dia punya refresh rate dia setakat 60Hz sahaja. So kalau korang scrolling ke tepi macam tu memang akan rasalah dia punya lagging tu berbanding skrin iPhone 16 yang ada promotion sekarang. Yang ni setakat 60Hz je memang rasa macam tak best sangat lah. Tapi at least skrin ni dia gunakan panel OLED, so memang sebarang konten akan nampak cantik pada telefon ni. Tengok video YouTube atau filem kat Netflix memang nampak nice untuk korang tengok. Dan at least aku faham lah kenapa Apple letak refresh rate 60Hz, sebab yelah mungkin dia nak bagi telefon ni tak menarik sangat macam telefon lain dekat iPhone 16. Tapi ada satu keburukan yang aku rasa memang benda ni akan membuatkan ramai orang tak minat dengan telefon ni lah, iaitu kamera dekat belakang ni ada satu je. Right, jadi dekat belakang ni dia ada satu kamera utama, Fusion kamera 48MP. Tak ada sebarang kamera tambahan, tak ada kamera telefoto, tak ada kamera ultra wide. Jadi untuk telefon yang dijual pada 2025 ni pada harga sekitar RM3,000,
Ada satu je kamera kat belakang ni, aku rasa ni macam suatu kekurangan yang agak besar lah. Tapi kalau korang cakap, alah iPhone SE sebelum ni pun tak ada kamera ultra wide juga. Tapi yang tu tak apa sebab iPhone SE bestnya harga dia jauh lebih murah. Tapi untuk harga yang phone 3,000 macam ni, setakat ada satu je kamera kat belakang ni, aku rasa macam tak boleh diterima sangat. Ya, sebab aku rasa kamera ultra wide ni adalah kamera yang selalu digunakan oleh ramai orang. Dia ada mainstream appeal, bukannya macam Apple Intelligence yang mungkin tak ramai sangat orang guna. Kamera ultra wide ni aku rasa benda yang sangat popular, benda yang orang banyak guna, dan memang bila aku guna kamera telefon ni, aku rasa terkilan lah tak ada kamera ultra wide. Alright, tapi memang betul, walaupun tak ada kamera ultra wide, kalau korang still lagi nak ambil gambar ultra wide, korang boleh guna kamera utama ni and then ambil gambar dalam mode panorama. Tapi still itu memerlukan steps yang agak banyak. Dia still tak menggantikan ketiadaan kamera ultra wide ni lah. Alright, tapi macam mana dengan kualiti gambar daripada kamera dia? Aku rasa kualiti gambar dia okey je, nampak cantik macam iPhone 16 yang lain. Aku dah ambil banyak gambar dan rekod banyak video dengan iPhone 16 ini dan aku puas hati dengan gambar dan video yang aku dah ambil. Of course, benda yang aku paling tak suka ialah aku agak dihadkan lah dengan ketiadaan kamera ultra wide. So memang rasa tak best sangat bila guna kamera telefon ni. Dia punya kualiti video dia pun nampak cantik juga, dan walaupun telefon ni dia tak ada sebarang stabilization sensor shift yang ada dalam iPhone 16 yang lain, sebab yang ni dia guna OIS biasa je, still dia punya video kalau korang record sambil berjalan nampak stable. Alright, sekarang last sekali aku nak cakap golongan mana yang paling sesuai gunakan iPhone 16e ni. Okay, aku rasa ada dua, iaitu first kali kalau korang nakkan iPhone berukuran 61 inci yang agak kecil ni dengan hayat bateri yang lama, aku rasa ini telefon yang memang sangat sesuai. Sebab macam aku cakap tadi, iPhone 6.1 inci yang lain bateri dia tak bagus macam ni, tak besar macam ni. So aku rasa telefon memang sesuai kalau korang yang jenis yang utamakan hayat bateri. Dan golongan kedua adalah orang yang betul-betul nak try function AI Apple Intelligence tapi tak nak belanja duit yang banyak untuk beli iPhone 16 yang lain ataupun iPhone 15 Pro. Sebab ini adalah telefon Apple Intelligence yang paling murah setakat ni. Tapi still aku rasa untuk kebanyakan pengguna, aku rasa korang lebih baik beli macam iPhone 15 sebab yang tu aku rasa dia punya features dia lagi lengkap, kamera pun lagi capable, ada ultra wide cam, and then dia punya screen pun lagi cantik, tak ada notch besar kat situ, at least ada dynamic island. In fact, aku rasa kalau korang nak juga beli telefon ni, aku rasa korang boleh tunggu dulu sampai insyaAllah iPhone 17 nanti keluar pada tahun ni. Dan masa tu aku yakin harga telefon ni akan jadi lagi rendah lah. Masa tu mungkin telefon ni aku rasa jadi lebih berbaloi. Ataupun kalau korang boleh cari telefon ni second hand, tu pun bagus juga. Alright, jadi sampai tu je video kita kali ni. Terima kasih banyak kerana menonton. Bagi tahu dalam komen kalau korang berminat dengan iPhone 16e. Ikuti kami dekat semua media sosial. Okay, terima kasih kerana menonton. Kekal sihat, kekal selamat dan jumpa lagi.